Hari ni nak masak telur masak apa pun saya tak tahu. Saya main buat ikut kata hati sahaja. Mula-mula gorengkan telur. Telur ni saya goreng kuning tu tak adalah masak sepenuhnya, separuh masak sahaja. Lepas tu ada pula telur rebus lebih semalam buat nasi lemak 2 biji. Kita masukkanlah sekali. Gorengkan dia sekejap, jangan lama sangat. Lepas tu bawang besar 1 biji, tomato setengah biji, cili padi 8 biji dan bawang putih 2 biji. Kita chopperkan dia. Kemudian kita tumiskan semua bahan-bahan bila dah chop tu lah. Kacau-kacau-kacaukan sikit. Tiba-tiba ada paste tom yum dalam peti ais. Kita pun letaklah 1 sudu paste tom yum. Kemudian kacaukan dia bagi sebati. Lepas tu perasakan dia dengan garam, gula, ajinomoto. Lepas tu letak sos tiram. Letaklah sos cili. Benda yang ada kat rumah je, senang. Lepas tu kacau-kacaukan dia lah bagi sebati. Lepas tu nampak kalau kering sikit, masukkanlah air. Lepas tu perahkan limau kasturi 1 biji. Ada kat rumah kan. Lepas tu kacau-kacaukan dia lagi. Siaplah kita punya sambal ni. Bila dah siap sambal tu, kita tuangkanlah atas telur ni. Kalau nak masukkan telur tu dalam sambal dulu pun boleh. Tapi saya tak nak nanti saya punya kuning tu dia termasak sepenuhnya. Saya suka tenung yang kuning yang separuh masak. Kalau ada daun limau purut lagi sedap. Masa saya nak masak ni, tiba-tiba daun limau purut tu entah hilang ke mana pun saya tak tahu. Mula-mula ada, lepas tu tak ada. Lepas tu kita makan lah. Bulan-bulan puasa kali ni saya tak tahulah kenapa saya lagi suka makan telur daripada makan ayam, ikan tu semua. Telur ni lagi menyelerakan. 4 biji telur tu memang saya seorang je habiskan. Ya Allah, sedapnya. Hari ni pun rasa nak masak telur lagi. Okey semua, selamat berbuka.